Dedah bin Amir tinggal berdua dan bermaksiat dengan kekasih. Gadis ini beri teguran pedas. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Netizen tegur bin Amir selepas aksi mesra bersama kekasih Pinoy Tula. Yang haram tetap haram. Baru-baru ini, nama pelakon kacak bin Amir kembali hangat. Diperkatakan apabila Tula dakwaan dia kini tinggal serumah bersama kekasihnya di Pulau Siargao, Filipina. Isu ini menjadi bualan peminat yang kecewa dengan tindakan pelakon itu. Terbaru, seorang pengguna Threads yang membuat pendedahan mengenai perbuatan haram bin Amir itu tampil memohon maaf. Kalau rasa tenang dan happy dengan tinggal berduaan dan bermaksiat ke sana-sini, terpulanglah. Walaupun berniat untuk menegur secara baik, individu tersebut mengakui mungkin caranya agak kasar. Namun, dia tegas dengan pendirian bahawa yang haram tetap haram. Walaupun berada di luar negara, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Gadis ini memberi pesanan pedas kepada bin Amir supaya menjaga diri dengan baik. Gadis ini memberi pesanan pedas kepada bin Amir supaya menjaga diri dengan baik. Kalau rasa tenang dan happy dengan tinggal berduaan dan bermaksiat ke sana-sini, terpulanglah. Moga Allah ampunkan kita semua. All the best for your business and life, bin Amir. Jangan tinggal solat. Insya Allah, Allah permudahkan segalanya. Tanda pagar Benamir, tanda pagar Pinoy. Di ruangan komen, ada juga yang menyatakan teguran seharusnya hanya ditujukan kepada bin Amir memandangkan dia seorang Muslim. Tetapi gadis ini berpandangan kekasihnya juga perlu ditegur kerana memuat naik perbuatan itu secara terang-terangan di media sosial. Walaupun pelbagai pandangan diberikan, rata-rata netizen berharap agar bin Amir dapat tampil memberikan penjelasan atau sekurang-kurangnya tidak terus membiarkan isu ini berlarutan.